Hari ni nak masak laksa Penang, resepi dari mak saya. Resepi mak saya ya, bukan mak orang lain. Mula-mula kita rebuskan ikan dengan asam keping dan garam. Saya guna 3 jenis ikan. Tengoklah sendiri kan apa. Ikan ni semua 2 kilo. Lepas saya dah rebus sampai masak, asingkan isi dan tulang. Kalau tak rajin, blender je lah sekor-sekor ni. Saya juga tambah 1 tin sardin saiz sederhana ni untuk jadi penyedap rasa laksa nanti. Blenderkan sekali dengan isi ikan. Kemudian, masukkanlah ke dalam periuk isi ikan dan sardin yang telah diblender sekali. Selepas itu, masukkan pula tulang ikan yang dah diblender. Tapis ya, janganlah ambil tulang-tulang dia sekali. Tapi jangan buka api dulu ya. Bahan kisar seterusnya adalah 2 biji bawang besar, 2 ulas bawang putih, belacan sepotong, cili api, cili kering yang sudah direbus dan juga 2 biji tomato. Kisarkan semua dan masukkan ke dalam periuk tadi. Lepas tu masukkan 2 batang serai yang dah diketuk, asam keping lebih kurang segenggam, halia dalam 3 inci pun ketuk juga dan sekuntum bunga kantan yang dah dicari-cari bunganya. Lepas tu, barulah bukakan api. Kacaukan dia bagi semua bahan sebati. Bila dah melegak sikit, masukkanlah daun kesum lebih kurang segenggam lah juga. Lepas tu, perasakanlah dia dengan garam dan ajinomoto. Ikutlah kesedapan tekak masing-masing. Kemudian, biarkan dia masak mendidih sampai buih-buih ni semua hilang. Itu tandanya semua bahan dah cukup masak. Kalau buih-buih ni masih ada, itu akan jadi punca kuah laksa ni cepat basi. Kuah laksa dah siap, boleh dihidang. Rebuslah laksa tu dengan air je kan. Letaklah side dish dia seperti daun salad, timun, cili api, bawang, telur rebus dan nenas. Dan jangan tinggalkan bahan kick ini iaitu otak udang. Kalau tak ada ni, kurang rasa nikmat dia. Tapi kan, saya ni jenis makan laksa kosong je, tak ada sayur ni semua. Tapi untuk video ni, kenalah saya letak. Akhir kata, dalam memasak ni, tak ada yang salah pun. Masaklah ikut cara masing-masing. Raikan saja perbezaan resepi dan cara orang lain. Memasak ni adalah satu seni. Seni itu boleh diulah mengikut kreativiti kita. Sekian, selamat Hari Raya.